Salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Nalvin dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Salam Malaysia Madani. Salam IPGM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Salam Pahafaz, salam IPG Rahmah kepada semua hadirin yang dimuliakan. 4 semangat, 5 malamat. Semuanya bersatu dalam satu malamat murni, iaitu menemani cabaran dalam pendidikan awal kanak-kanak dalam era digital AI yang semakin berkembang dengan pesat. Sebelum kita bermula, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Angeline Chan Yuk Jan dan saya akan bertindak sebagai moderator pada hari ini. Sebagai seorang moderator, saya akan memastikan setiap pandangan yang diberikan dalam perbincangan pada hari ini diberikan perhatian yang sewajarnya. Bersama saya pada hari ini, terdapat 2 orang panel yang sangat berilmu pengetahuan. Sebelum kita bermula, izinkan saya memberikan peluang ini kepada mereka untuk memperkenalkan diri mereka terlebih dahulu. Marilah kita bermula daripada panelis yang duduk di sebelah kanan saya, iaitu Saudari Tang Elaine Tan Shan Yi. Dengan segala hormat, kita menjemput saudari untuk memperkenalkan diri kepada semua hadirin yang dihormati. Silakan. Terima kasih kepada moderator kerana sudi menjemput saya untuk hadir ke sesi forum kita pada hari ini. Nama saya Tang Elaine Tan Shan Yi dari unit PKK Ambilan Ogos 2024-2029 IPG KTAA. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari. Sekarang kita beralih kepada panelis yang duduk di sebelah kiri saya, iaitu Saudari Tai Enci. Dengan segala hormat, kita menjemput saudari untuk memperkenalkan diri kepada semua hadirin yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada moderator kerana sudi menjemput saya untuk menghadiri sesi forum kita pada hari ini. Nama saya Tai Enci dari unit TAKK Ambilan Ogos 2024-2029 IPG KTA. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Tai. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua hadirin yang hadir pada hari ini kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Semoga perbincangan ini memberikan pandangan yang bermanfaat dan juga berguna kepada semua. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting, iaitu isu dan cabaran dalam pembentukan persekitaran pembelajaran berkualiti di taska atau prasekolah sejajar dengan perkembangan era digital AI. Tanpa melegakan masa, kita menjemput saudari Tan Shan Yi untuk memulakan perbincangan pada hari ini. Pada mulanya, kita akan membincangkan satu isu yang akan berlaku dalam persekitaran taska atau prasekolah pada era ini. Silakan. Terima kasih kepada moderator dan rakan panelis. Salam sejahtera semua. Hari ini saya ingin membincangkan tentang isu kekurangan akses kepada teknologi dalam pendidikan awal kanak-kanak. Isu ini bukan sahaja berlaku di kawasan luar bandar, tetapi ia juga berlaku dalam komuniti bandar yang terpinggir. Semasa pandemik COVID-19, kita telah menyaksikan bahawa betapa pentingnya teknologi ini dalam memastikan kelangsungan pembelajaran kami. Namun sayangnya, ramai murid prasekolah sering menghadapi kesukaran dalam mendapatkan peranti digital, mendapatkan sambungan internet yang stabil serta sokongan teknikal yang amat memadai. Jadi, kekurangan akses kepada teknologi ini telah membawa kesan besar kepada kualiti pendidikan dan juga menghalang kanak-kanak daripada memperolehi kemahiran digital yang penting dan yang dapat membantu mereka pada masa depan. Jadi, oleh itu, usaha kita adalah amat penting untuk menangani isu yang serius ini dengan segera jika kita ingin mewujudkan satu persekitaran pembelajaran yang adil, inklusif dan juga berkualiti untuk semua anak murid. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Tan. Sekarang kita menjemput Saudari Tai Enci untuk memperincikan isu yang dibincangkan ini. Silakan. Terima kasih kepada moderator dan juga saudari panelis satu atas pengenalan isu yang sangat mendalam dan padat ini. Salam sejahtera semua. Sebagai panelis yang kedua, saya ingin memperincikan lagi isu kekurangan akses kepada teknologi yang semakin menjadi cabaran dalam pendidikan awal kanak-kanak
terutamanya di peringkat taska dan prasekolah. Kita perlu fahami bahawa akses kepada teknologi bukan hanya tentang memiliki alat digital seperti tablet atau komputer sahaja, tetapi juga melibatkan akses kepada internet yang stabil. Malangnya, banyak taska dan prasekolah kini masih kekurangan akses kepada infrastruktur asas ini, terutamanya di kawasan luar bandar dan pedalaman. Masalah ini telah memberi kesan yang besar kepada pembelajaran kanak-kanak. Kanak-kanak yang sepatutnya dapat meneroka dunia pembelajaran melalui aplikasi yang menyeronokkan, tetapi akhirnya terlepas peluang tersebut. Mereka juga tidak mampu memperkayakan proses pembelajaran mereka dengan bahan digital dan mereka juga tidak dapat menguasai kemahiran abad ke-21 seperti kemahiran berfikir secara kritis dan kemahiran teknologi. Selain memberi cabaran kepada perkembangan pembelajaran kanak-kanak, ia turut memberi cabaran kepada pendidik yang ingin mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran mereka. Tanpa alat digital yang mencukupi, pendidik terpaksa bergantung kepada kaedah tradisional yang tidak lagi mencukupi untuk memenuhi keperluan digital dalam dunia yang berkembang pesat dengan teknologi ini. Jadi, akses kepada teknologi ini bukan sahaja memberi kesan kepada perkembangan pembelajaran kanak-kanak, tetapi juga memberi kesan kepada kualiti pendidikan yang diterima oleh kanak-kanak. Isu ini memerlukan penyelesaian yang segera kerana teknologi kini bukan lagi pilihan, tetapi suatu keperluan dalam pendidikan moden. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari-saudari panelis atas penjelasan yang sangat jelas tadi tentang isu kekurangan akses kepada teknologi dalam pendidikan awal kanak-kanak. Dalam penjelasan tadi, kita sudah dapat satu gambaran yang jelas bahawa isu ini telah menjadi satu cabaran yang besar dalam pendidikan awal kanak-kanak dan perlu diberi perhatian yang sewajarnya dalam sistem pendidikan kita. Tanpa akses yang sesuai dan juga akses internet yang stabil, kanak-kanak yang sepatutnya menikmati kebaikan daripada kemajuan teknologi ini terpaksa bergelut dengan ketidakadilan ini. Oleh itu, sebagai contohnya di negara-negara yang sedang membangun, akses kepada kemudahan teknologi maklumat dan juga komunikasi ini masih merupakan satu cabaran yang besar dalam sektor pendidikan mereka. Sebagai contohnya, sebagai buktinya, menurut laporan UNESCO 2023, dinyatakan bahawa hanya 3% sekolah yang berada di Kenya ini mempunyai akses kepada teknologi. Selain daripada itu, kebanyakan negara yang berada di benua Afrika, puratan nisbah mereka adalah satu komputer kepada 105 orang pelajar. Di sini kita dapat melihat betapa besarnya jurang antara pelajar di seluruh dunia dan jurang ini perlu didapatkan dengan segera. Kini, marilah kita dengar cabaran-cabaran yang kita akan hadapi daripada isu ini daripada saudari Tan Encik dan juga saudari Tan Elaine Tan Shanyi. Dengan penuh hormat, kita silakan saudari. Terima kasih kepada moderator atas penerangan yang jelas mengenai isu ini. Sekarang saya ingin memberi tumpuan kepada cabaran yang disebabkan oleh kekurangan akses kepada teknologi, iaitu ketidaksamarataan akses teknologi antara kawasan bandar dan luar bandar. Kita semua sedar bahawa teknologi digital kini semakin menjadi elemen penting dalam pendidikan. Namun, jurang digital antara kawasan bandar dan luar bandar masih ketara. Walaupun di kawasan bandar besar, kita dapat lihat penggunaan teknologi yang meluas di sekolah-sekolah. Namun di kawasan luar bandar, kanak-kanak masih kekurangan akses kepada peranti dan sambungan internet yang tepat. Menurut laporan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) pada tahun 2021, akses kepada internet yang stabil di kawasan luar bandar masih rendah berbanding dengan kawasan bandar. Kanak-kanak di kawasan luar bandar tidak mampu memanfaatkan alat pendidikan digital yang sepatutnya sebagai sebahagian daripada pengalaman pembelajaran mereka, dan mereka juga tidak mampu menyokong perkembangan kognitif mereka melalui aktiviti interaktif.
Sebagai contoh, aktiviti pembelajaran yang sepatutnya berlaku secara digital melalui aplikasi dan permainan pendidikan yang inklusif tidak dapat dilakukan di kawasan luar bandar. Jadi, jurang digital bukan sahaja menghalang pembelajaran berasaskan teknologi, tetapi juga mewujudkan ketidaksamarataan pendidikan antara kanak-kanak di kawasan bandar dan luar bandar. Dengan itu, penyelesaian yang sistematik dan berkesan amat diperlukan untuk memastikan tiada kanak-kanak yang tercicir dalam menguasai kemahiran teknologi ini. Terima kasih kepada moderator dan juga rakan panelis. Selain itu, isu ini turut membawa kesan besar kepada para pendidik. Ini kerana kebanyakan mereka sering menghadapi kesukaran dalam menggunakan teknologi secara lebih efektif. Walaupun teknologi kini telah menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian kita, namun kebanyakan pendidik masih menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan teknologi kerana beberapa faktor utama, termasuknya kurangnya latihan yang sesuai dan juga peran sumber yang tepat. Dalam banyak kes, ramai pendidik tidak terdedah kepada penggunaan teknologi yang canggih akan menyebabkan mereka merasa tidak yakin apabila mereka ingin mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran mereka. Menurut Samaluddin dan juga Jamaluddin pada tahun 2022, segala perubahan dan juga peningkatan teknologi haruslah didedah kepada para pendidik supaya mereka dapat bersedia dan juga meningkatkan kemahiran diri dalam bidang teknologi. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi pendidikan interaktif yang sangat membantu dalam meningkatkan minat kanak-kanak sering memerlukan kemahiran teknikal yang agak tinggi. Namun, aplikasi-aplikasi ini yang memerlukan tahap kemahiran teknikal yang tinggi adalah untuk digunakan secara lebih efektif. Tanpa latihan yang mencukupi dan pendedahan awal, pendidik ini khususnya di dalam taska dan juga prasekolah mungkin akan merasa terpinggir kerana dan juga menjejaskan keyakinan diri mereka untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran mereka. Kesannya, para pendidik yang tidak dilatih dengan baik bukan hanya menghadapi cabaran dalam penggunaan teknologi, tetapi juga mereka mungkin akan terlepas peluang untuk menggalakkan kemahiran digital dalam kalangan kanak-kanak di dalam taska atau prasekolah. Jadi, itu harus adalah penting untuk kita memastikan isu ini dapat diselesaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari-saudari panelis atas penerangan yang sangat jelas dan penuh berinformasi tadi. Dari penerangan tadi, kita dapat membuat satu kesimpulan bahawa isu kekurangan akses kepada teknologi ini bukan sesuatu perkara yang boleh kita pandang remeh kerana ia akan membawa kepada cabaran yang besar dan juga mendalam kepada sistem pendidikan. Dalam penerangan tadi, kita telah mendengar bagaimana jurang digital di kawasan bandar dan juga kawasan luar bandar ini mempengaruhi keupayaan seseorang kanak-kanak untuk melaksanakan atau mengikuti pembelajaran abad ke-21, dan daripada penerangan daripada Saudari Tan tadi, kita juga mendengar bagaimana kekurangan akses ini membawa kecabaran kepada guru-guru yang sedang mengalami cabaran dalam melaksanakan pembelajaran dari segi internet dan juga menyesuaikan diri dengan teknologi akibat kekurangan latihan dan juga sokongan. Di sini, saya juga ingin mengemukakan satu cabaran tambahan, iaitu keterbatasan infrastruktur di sesetengah institusi pendidikan. Terdapat taska dan juga prasekolah yang tidak mempunyai kemudahan asas yang mencukupi, contohnya bilik darjah yang sesuai, ruang pembelajaran digital dan juga akses internet yang stabil. Sekiranya kemudahan akses pun belum lagi dilengkapi, bagaimana teknologi dapat diterapkan dalam sistem pendidikan secara berkesan? Oleh itu, kekurangan akses kepada teknologi ini perlu ditangani dengan segera dan juga menyeluruh
dari segi bukan sahaja dari segi fizikal dan juga kemahiran pendidik, tetapi juga dari segi prasarana yang menyokong penggunaan teknologi secara inklusif dan juga menyeluruh. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada semua hadirin yang masih mengikuti forum ini. Sekarang kita akan beralih topik kita atau meneruskan perbincangan kita ini dengan kesan yang akan dibawa daripada isu yang dibincangkan ini. Seterusnya, kita lihat kepada kesan yang akan dikemukakan daripada Saudari Tan Elaine Tan Shan-Yi. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Apabila bercakap tentang kesan kekurangan akses terhadap teknologi, salah satu kesan yang paling ketara adalah terbatasnya pembangunan kemahiran digital dalam kalangan kanak-kanak di taska dan juga prasekolah. Dalam dunia era ini, kemahiran digital bukan sekadar lagi dianggap sebagai satu kekuatan, tetapi satu kemahiran asas yang harus dikuasai oleh setiap individu. Kanak-kanak yang berada dalam fasa usia emas pembelajaran memerlukan rangsangan yang berbagai, termasuklah bidang teknologi. Melalui peranti digital yang sesuai, mereka sepatutnya boleh berinteraksi melalui perisian pendidikan interaktif, video pembelajaran dan juga aplikasi permainan yang dapat merangsang pemikiran kritis dan juga kreativiti mereka. Semua ini dapat membantu mereka memperkukuh literasi digital awal dalam kalangan kanak-kanak. Namun, apabila akses kepada teknologi ini sangat terhad, seperti ketiadaan peranti digital, sambungan internet yang tidak stabil serta pendidik yang kurang mahir, akan menyebabkan mereka terkebelakang dalam pembangunan kemahiran digital tersebut. Mereka tidak diberi peluang untuk menyesuaikan diri dengan teknologi yang bakal menjadi asas dalam kehidupan dan juga pembelajaran mereka pada masa depan. Jadi, kesan dalam panjangnya adalah mereka akan memasuki ke alam persekolahan formal dengan keadaan yang tidak bersedia dari segi kemahiran digital. Ini akan menyebabkan mereka sukar untuk menyesuaikan diri dalam proses pembelajaran. Oleh itu, isu kekurangan akses ini bukan sekadar isu teknikal, tetapi juga isu pembangunan murid secara menyeluruh. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Tan Elaine Tan Shan-Yi. Sekarang kita mencoba Saudari Tan Eun-Chi untuk meneruskan satu lagi kesan yang akan dibawa oleh beliau. Silakan. Terima kasih kepada moderator dan juga panelis satu atas kupasan yang sangat menyeluruh ini. Seterusnya, saya akan mengetengahkan satu lagi kesan penting akibat kekurangan akses kepada teknologi, iaitu terbatasnya peluang untuk pembelajaran yang bersifat pembezaan atau dikenali sebagai differentiated learning dalam kalangan kanak-kanak. Dalam konteks pendidikan awal kanak-kanak, kita tahu bahawa setiap kanak-kanak datang daripada latar belakang, tahap perkembangan dan juga gaya pembelajaran yang berbeza. Dengan ini, teknologi mampu menjadi alat sokongan yang membolehkan pendidik untuk menyesuaikan bahan pembelajaran mereka mengikut tahap perkembangan dan keperluan kanak-kanak. Sebagai contoh, pendidik boleh menggunakan video animasi untuk murid visual, permainan interaktif untuk murid yang bersifat kinestetik dan juga menggunakan rakaman audio untuk murid auditori. Namun, apabila akses kepada internet dan peranti yang terhad, pendidik terpaksa mengajar menggunakan pendekatan yang sama untuk semua murid tanpa mengambil kira keperluan dan kebolehan setiap kanak-kanak. Keadaan ini secara tidak langsung akan menyebabkan ada kanak-kanak yang mudah hilang fokus dan berasa bosan dalam pembelajaran, dan ini akan menyebabkan mereka tidak mampu mencapai potensi penuh mereka. Sekiranya situasi sebegini berlaku secara berterusan, yang akan memberi kesan kepada perkembangan minat kanak-kanak terhadap pembelajaran, dan mereka juga mula menganggap pembelajaran sebagai sesuatu yang membosankan dan sukar difahami. Jadi, isu kekurangan akses kepada teknologi ini bukan sahaja menyekat capaian kepada maklumat yang terkini, tetapi juga menghadkan peluang untuk menyediakan pendidikan yang inklusif, adil dan mesra kanak-kanak.
terima kasih saya ucapkan kepada panelis tadi kerana memberikan penerangan yang sangat bernas dan juga membuka mata kita semua. Dalam penerangan tadi, kita boleh buat satu kesimpulan bahawa isu kekurangan akses kepada teknologi ini akan menyebabkan kanak-kanak tertinggal dalam pembangunan kemahiran digital dan juga akan menyukarkan guru-guru melaksanakan pembelajaran yang bersifat pembezaan, iaitu differentiated learning. Selain daripada itu, saya juga ingin memberikan satu kesan tambahan, iaitu isu ini juga akan menyebabkan kurangnya pendedahan kanak-kanak, kurangnya pendedahan kepada literasi maklumat dan juga keselamatan cyber. Ini akan menyebabkan kanak-kanak mudah terpengaruh kepada maklumat palsu dan juga akan menyebabkan penggunaan gadget yang tidak selamat apabila usia kanak-kanak tersebut meningkat. Sekarang, marilah kita selepas kita memberikan kesan-kesan tentang isu yang tadi kami bincangkan, sekarang marilah kita beranjak untuk melihat atau mendengar tentang cadangan penambahbaikan tentang isu kekurangan akses kepada teknologi ini. Antara cadangan penambahbaikan ini termasuklah institusi pendidikan, pihak swasta dan juga NGO bahkan badan bukan kerajaan ini bekerjasama untuk menyeluruhkan atau melengkapi kemudahan teknologi dalam taska ataupun prasekolah. Sebagai contohnya, pihak swasta boleh menyumbang peranti, melaksanakan program tanggungjawab sosial korporat dan juga memberikan sambungan internet secara percuma. Semua usaha-usaha ini boleh meringankan beban kewangan untuk institusi pendidikan dan juga mewujudkan satu ekosistem sokongan yang inklusif dan juga mampan. Sekarang, marilah kita mendengar cadangan penambahbaikan daripada Saudari Tai Enci dan juga Saudari Tang Elayan Tan Shanyi. Silakan. Terima kasih moderator. Seterusnya saya ingin menyambung perbincangan ini dengan mengetengahkan satu cadangan penambahbaikan untuk mengatasi isu kekurangan akses kepada teknologi ini, iaitu meningkatkan kemahiran digital dalam kalangan pendidik taska dan prasekolah. Menurut kajian oleh Halik ETL pada tahun 2021, walaupun prasekolah kini sudah dilengkapi dengan prasarana teknologi, tetapi pendidik masih kurang mahir dan tidak yakin untuk menggunakan teknologi dalam pengajaran mereka. Ini telah menyebabkan teknologi tidak dimanfaatkan secara optimum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan itu, latihan berterusan yang fokus kepada penggunaan teknologi pendidikan haruslah diberi keutamaan oleh institusi pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebagai contoh, kursus-kursus modular yang praktikal perlu diwujudkan untuk memperkenalkan guru kepada penggunaan aplikasi pembelajaran digital, pendekatan pedagogi yang berasaskan teknologi semasa dan juga meliputi aspek keselamatan digital dan etika penggunaan AI dalam pendidikan. Dengan itu, pendidik akan lebih kreatif dalam merancang aktiviti menyeronokkan yang melibatkan teknologi dan juga memberi kesan langsung kepada pengalaman pembelajaran kanak-kanak yang lebih interaktif, bermakna dan selari dengan keperluan era digital. Jadi, memperkasa guru dengan kemahiran digital adalah kunci kepada transformasi pendidikan awal yang lebih mampan dan berkesan. Sekiranya kita mahu perubahan yang lebih berkualiti, asasnya perlu pupuk dan asas itulah guru. Terima kasih kepada moderator dan juga rakan panelis. Penambahbaikan yang saya ingin ketengahkan adalah pemberkasan ibu bapa sebagai rakan strategik dalam pendidikan teknologi kanak-kanak. Realitinya, proses pembelajaran tidak hanya terbatas di dalam taska ataupun prasekolah, tetapi rumah juga memainkan sebagai peranan penting sebagai ruang utama bagi kanak-kanak meningkatkan kefahaman mereka serta menerokai teknologi secara bebas. Justru, penglibatan ibu bapa adalah sangat penting dalam memperkukuh literasi digital awal kanak-kanak. Antara langkah yang boleh diambil adalah penganjuran bengkel digital untuk ibu bapa, sesi perkongsian ilmu tentang aplikasi
yang sesuai digunakan di rumah serta panduan pemantauan penggunaan gadget secara berhemat. Di samping itu, ibu bapa juga haruslah didedah kepada peranan teknologi dalam merangsang perkembangan awal kanak-kanak. Ia bukan sekadar sebagai satu hiburan, tetapi juga merupakan satu alat pembelajaran yang amat berkesan. Melalui pendekatan ini, ibu bapa bukan hanya sekadar menjadi pemerhati, tetapi turut berperanan sebagai fasilitator yang amat berkesan dalam proses pembelajaran kanak-kanak mereka. Jadi, peranan mereka adalah sangat penting dalam membantu kanak-kanak membina kemahiran digital untuk pada masa hadapan mereka. Dengan sokongan ibu bapa yang lebih celik kepada teknologi, usaha ke arah pembentukan persekitaran pembelajaran yang amat berkualiti akan menjadi lebih menyeluruh, mempan dan juga menyentuh setiap aspek perkembangan mereka. Terima kasih saya ucapkan kepada panelis yang memberikan banyak pandangan dan juga idea yang bernas pada hari ini. Dan tidak lupa saya ucapkan seribuan terima kasih kepada semua hadirin yang memberikan perhatian dalam perbincangan pada hari ini. Kesimpulannya, teknologi penting dalam pendidikan, bukan sekadar pilihan tetapi satu keperluan. Ibu bapa, guru dan juga masyarakat perlu bekerjasama dalam membentukkan masyarakat yang mampan. Di sini juga saya ingin mengucapkan semoga usaha yang kita laksanakan memastikan pendidikan inklusif ini dan juga celik digital ini, semoga semua usaha yang dilaksanakan ini dapat melahirkan generasi muda yang mampu mendepani cabaran pada masa hadapan. Ini sahaja perbincangan daripada kumpulan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.